Dia tak suka susu. Ya. Ya. Hai korang. Nama saya Ain. Ilya. Saya Zahin. Saya Alin. Saya Yaya. Saya Mira. Korang tahu tak hari ni kita orang nak buat apa? Kita nak rasa makan makanan India. Betul sebenar dengan perayaan Deepavali. Betul. Bagilah aku sikit. Korang pernah tak makan makanan India? Kau baru cakap tadi kau selalu makan kat mamak. Kenapa kau cakap tahu pula? Kalau macam tu aku pun pernah makan juga. Makan mamak juga. Makan roti canai ada ni kan. Roti canai pun India juga kan. Roti canai. Untuk aku pun pernah juga. Sebab mamak selalu order juga kan. Roti-roti semua. So kita pernah cuba lah kan. Cumanya tak pernah rasa yang lain daripada lain. Betul. So kali ni kita nak cuba lain daripada lain. Let's go. Ready? Ready. Dah ready. Excited. Lapar ni lapar. Sempena Deepavali kita nak cari food hunting makanan-makanan India. Jom. Macam kuih kalau Yeah, this one. This one, palpua, plain milk. Plain burfi. This one all milk one. Cow milk. milk. Yeah, milk. Recommending first regular item this one. This one, laddu. Okay, what was that? Jalebi Jalebi. and coconut candy. Okay. Coconut. And regular gulab jamun and pani puri. Yeah. This one regular item. Yeah. India, Punjab, but Malaysia working 5 years. Yeah. How is it in Malaysia? Malaysia very good. Very nice people. Very humble people. How was your preparation for Deepavali? Probably. Are you excited? Yeah, very excited. Pani-puri. Yang lagi kita mungkin ambil ni lah. Satu paket ni. I don't know what this is. But kita tanya. Jalebi. Jalebi? Yeah. You. Kita rasa. Tahu tak kerupuk? Tapi dia macam nampak merah kan. Tapi bukan pedas. Dia manis. Dia rangut. Tapi tak pedas. Third one laddu and murku red, murku white. Happy Deepavali. Okay, sekarang kita nak cari tea masala. Betul ke? Sebutan dia kan? Apa salah sebut kan? Air masala. Tea masala kat mana? Masala depan lah. Depan mana? Belah sana? Kena cross lah. Kena cross sana. வாழ்த்தினை நாமும் வாங்கிடுவோம் மனம் குளிர பரிசுகளே. Kedai ujung. Kedai ujung sekali ada. Okay. Thank you aunty. Thank you aunty. Happy Deepavali. Baik gila dia bagi list makanan yang mana satu dia. Kan nanti kita sebut salah pula. Ni. Banyakkan makanan kita. Sebenarnya kita ragu-ragu juga masa yang nak beli kuih tu yang mana satu kan. Nasib baik kita di-approach dulu lah. Jadinya kita pun senanglah nak tanya apa nama dia. So kita ada list lah. Tak apa-apa lah nak rasa kan. Okay, so kelima-lima makanan ni mana yang Mira nampak sedap, Ali nampak sedap? Bagi Mira yang tu lah. Pani-puri lah. Pani-puri lah. Kita suka muruku. Muruku dah selalu jumpa. So memang tahulah sedap. yes. Ni lah aku rasa ni. Aku ni dulu. Okay, kalau kita rasa yang tu kot. Sebab dia macam nugget. Dia macam tu nugget tu. No, dia macam menarik. Betul, kuning tu. Bagi aku rasa sama juga macam Ilya. Ni macam menarik. Sumpah. Tengoklah betul. Tekstur dia Tekstur gold-gold dia gitu. macam fishball lah.
Macam mana nak makan? Aku tak pernah makan. Cuba Mira ajarkan. So Mira berpengalaman gitu. Aku nak sebut ni je. Marupan je. Marupan. Ya, Manipuri. So kita ambil ni satu. Lepas tu kita pecahkan tengah-tengah ni. So dia dah bulat macam ni. Boleh isi benda ni. Oh dia campur Dia sama macam yang dekat Chicken Rice Shop tu Oh wow, yang tu ada juga kan. Chicken Rice Shop dia macam apa benda tu? Macam Thailand punya ni. Paiti ni. Lepas tu yang ni kita masukkan kat dalam ni. Tak tahu nama kuah dia apa, tapi dia rasa macam masam-masam lah. Tapi sedap. Siapa yang suka masam mesti suka benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, crunchy. Lepas tu kita bagi orang yang tak pernah try. Kita bagi orang yang tak pernah cuba. Okay, aku try. Dia makan macam mana? Terus masuk sekali. Okay, macam mana rasa? What's wrong? Apa rasa dia? Oh, okay. Tak apa, rasa macam kurang. Tapi bila dah dalam, sedap je. Dah. Beginner macam kita ni rasanya boleh telan ke? Boleh. Boleh. Dia sedap sebab ada bawang sekali. I see. Okay, Ilya boleh try dulu. Dia try dulu. Nah. Ilya try dulu. Sedap ke? What do you think? Dia tengah memproses. Untuk aku yang tak pernah makan panipuri, and ni first time aku makan, bagi aku sedap lah. Sedap. Betul cakap kau Mira, sedap. Dia sedap kenapa? Dia sebab ada apa nama benda ni? Krok tu. Okay. Gabungan dengan kuah masam yang aku cakap tu sedap lah bagi aku. Kan dia tak rasa masam sangat kan? Tak ada kentang. Mana kentang? Oh, tu ada kentangnya. Sedap. Mana ada tambah kentang. Sedap. Sorry. Tak apa. Dia baru rasa sedap. Ilas kentang. Comel betul dia punya lubang. Dia letak benda tu. Comel betul. Makan semua. Makan semua. Jangan. Saya mati playlist. Kita dengar ASMR. Bismillah. Gitu. Okay, cuba relax dulu. Makan dulu. Sedap tak? Gitu. Nice. Sekejap kan? Sumpah, tak tipu. Kalau Yaya 8/10. 8 tinggi. Yes. Faham. 9/10 lah. Kalau macam tu ada dekat tengah-tengah 8.5. Aku standard lah. 9/10. Kita 8. Sebab dia nipis lah, tak kenyang. Alright. For me, saya bagi 10/10. To all my Indian friends, terbaik lah makanan ni. Terbaik. Wow. Yeah. Ni yang kita tak pernah nampak tadi tu kan. Tak pernah nampak dan tak tahu nama dia apa. Nak bau, kita nak bau. Bau. Bau macam manis-manis. Kan? Macam bau kuih. Kuih raya. Expectation aku dia macam keju yang masin. Kamu? Kita rasa dia macam coklat yang white chocolate. White chocolate. Nampak macam keju ke? Macam Dia macam ada juga bentuk cheese. Makan. Nampak rasa dia macam milky, macam susu kan? Kan? Weh, mak love. Alin rate. Alin tak suka manis sangat. So 7. Yaya rate 6. Sebab Yaya pun tak suka manis sangat. Sebab Alin 7, Yaya 6. So Mira 6.5 ya. Nice. Dia bukan macam manis gula ke Dia apa macam ke. rasa coklat Cadbury yang kosong tu. Yes. too sweet. Too sweet. Aku tak suka dessert. 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고
Boleh lah. Tak punya. Tak kunyah betul. Kita 10-10. Sebab kita suka dessert. Aku 8 lah sebab dia kategori yang manis juga untuk aku. Boleh untuk makan sekali-sekali je. Kalau craving manis kita makan ni. Macam tu. Oh. So shout out to Barty Tapi saya kurang sikit untuk susu. Rasa macam coklat tau. Coklat yang white coklat kan. So saya bagi 6. But still sedap. Bra. Kita ada apa pula ni? Air apa pula ni guys? Bau dia macam teh halia. Kalau siapa pernah minum teh halia, dia rasa macam ni lah. Bau herba. Dia memang sedap lah kalau demam-demam minum. Bau rempah ke spice. Bau apa? Bau herba lah. Tapi tak dapat exactly. Kenapa bau ni? Bau serbuk kari. Sebab herba. Sebab herba. Minum Zain. Sedap lah. Siapa yang kata tak sedap hari tu? Siapa? Macam teh halia tau. Oh sedap. Macam terpaksa. Oh segar weh. Sedap lah. Damn. Segar. Dia 2 kali ya. Tadi dia yang takut nak minum. Sedap weh. Aku sedap. Sorry, not my taste. tadi healthy. Siapa yang nak into diet tu bolehlah try. Faham? Dia rasa healthy. Ya, dia rasa healthy. 8/10. 6. Sebab tak suka herba-herba sangat. Amira rate 7. Tak tradisional. Aku 10%. Tersombong. Sudah sangat. Aku 10/10. 6. Because atas kurang sikit. Sebab? Rasa ubat-ubat. Oh, dia tak suka yang medical care. Yeah, I'm not healthy bro. 7 kot. Kita bagi 7. Tadi bukan kau bagi satu kali. Kita bagi 7 sebab dia traditional lah. Kita sukalah herba. Tapi for this one kita prefer yang lagi panas. Ya, betul. panas lagi Better sedap panas lah. lah. Dia tak pernah rasa. Nak hidup boleh. Bau manis. Masa first aku nampak, aku ingatkan pedas tau. Sebab warna dia. Sama juga. Color-color warm, spicy je tu kan. Wow. Wow. Meow. Kan. Dia tak ada bau manis. Dia tak ada bau manis macam yang apa? Milk bati. Ambil yang kecil. Dia terus ambil. Belah-belah. Dia rasa. Sekejap, tengah rimai apa rasa dia. Dia rasa macam Proses sekejap. Dia manis. Not bad. Kenapa dia macam ada mix rasa? dia ada rasa dia ada rasa dengan ada makanan Melayu tu. Tapi tak ingat nama dia apa. Aku rasa dia macam denderam. Dia deram lah. Kalau aku Melaka panggil dia denderam. Aku peneram. Aku panggil lah. Dia rasa macam cakar ayam. Kuih cakar ayam. Cakar ayam yang macam sarang-sarang tu. Editor nanti letak gambar Tolong gambar sini. 8/10. Yang ni 6. Alirat yang ni 6. Ya rate 6 juga. Boleh terima 8 lah. 8. Sedap. Tadi kau tak boleh. Tak suka manis. Tadi manis sangat. Oh, tak suka Baik, manis ni sedap. susu. Ni terbaik. Dia tak suka susu. Ya. 6 juga sebab dia kategori manis. Boleh makan pada kala di craving. 6.5 kot. Sebab dia tak mencapai tahap yang kita nak. Gitu. Yeah, Tapi saya suka je. Kepada yang akan menyambut Hari Deepavali, saya ucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Semoga sambutan yang kali ini lebih Meriah. meriah. Dan semoga perayaan ini membawa kebahagiaan dan sinar baru dalam hidup anda. Gitu. Gitu. Happy Deepavali. Bye. Bye-bye.